Siapa yang engkau matlamat untuk settlekan hutang, market emas boleh engkau target untuk dapatkan gold bar 50 gram dan 100 gram emas. Gold bar 50 gram hari tu bernilai sekitar RM24,000 dan gold bar 100 gram bernilai sekitar RM48,000. Jadi, kena simpanan tu berbaloi disimpan dalam bentuk emas. Sebabnya, simpanan dalam bentuk emas tu lebih susah bubus ataupun bocor dan memberikan keuntungan dari kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Kelebihan yang kedua, emas tu spread value-nya lebih rendah, iaitu 7.5% untuk gold bar 50 gram dan 7% saja untuk gold bar 100 gram. Itu bermakna, kedua-dua emas tu memberikan keuntungan yang lebih berbanding dengan emas saiz yang lebih kecil seperti gold bar 10 gram dengan spread value 9%. Dengan public gold, perempuan boleh menabung gram emas melalui akaun Emascape mengikut bajet tuan-puan hinggalah mencapai target gram emas yang tuan-puan mahu. Cukup je gram dalam akaun, tuan-puan boleh keluarkan emas ya ke dalam bentuk fizikal. Bagi gold bar 50 gram dan 100 gram, kedua-dua emas tu boleh diambil di mana-mana cawangan public gold pilihan tuan-puan. Untuk bermula, tuan-puan boleh isikan detail di beg video bawah. InsyaAllah kami akan hubungi tuan-puan untuk bantu tuan-puan untuk menabung emas dengan sebaik.